Tuan. Mana update? Mana yang saya minta? Sampai sekarang tak ada berita lagi. Belum ada, Tuan. Yang ada cuma khabar angin. Saya tak nak khabar angin. Boleh saya tahu apa yang awak nampak atau ada apa-apa yang boleh jadi petunjuk? Jujur, saya memang tak ingat, Cik. Apa yang saya boleh ingat, bau aroma lemak berkrim. Yang ni apa? Tolong bagi tahu saya. Saya cuma nampak dalam sekelip mata ada tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Warna keemasan, kuning. Saya dah tengok semua CCTV. Yang nampak cuma bayang-bayang je. Rasanya Mata lah kot. Itu je tanda-tanda dia? Inilah tanda-tandanya. betul, Cik. Saya tak tipu. Halo? Ya, betul. Dekat situ. Mata lah kot. Inilah tanda-tandanya. Grill butter chicken kini kembali. Akhirnya, kes dah tutup. Ayam paling wanted muncul semula. Laporan mengesahkan grilled butter chicken yang lemak dan berkrim kini kembali. Jangan lepaskan peluang untuk menikmatinya di The Chicken Rice Shop. The Chicken Rice Shop, bukan sekadar nasi ayam.